Dalam pasukan, perkara yang paling penting untuk continuous improvement adalah ataupun penambahbaikan adalah yang dinamakan sebagai feedback ataupun maklum balas. Seorang pemimpin ataupun bos amat penting untuk menguasai seni dalam memberi feedback kepada anak buahnya. Salam geng, untuk cara di sini. Video kali ini khusus berkaitan dengan maklum balas ataupun feedback. Feedback ini sepatutnya boleh digunakan sebagai salah satu mekanisme untuk seseorang itu menambah baik diri ataupun seorang bos memperbaiki anak buahnya dalam apa jua ruang lingkup yang hendak diperbaiki. Sebab feedback sangat penting. Kita ni kalau kita tengok cermin, kita rasa kita paling handsome sebab kita ada sindrom SS ataupun short sendiri. Tapi kalau orang lain boleh bagi feedback kepada kita, itu adalah satu perkara yang sangat bagus untuk kita pertimbangkan dalam konteks continuous improvement kita sebagai diri dan juga sebagai organisasi. Cumanya dalam memberikan feedback ini ramai yang gagal. Ada yang beri feedback secara serangan. Kau ni kalau buat benda ni mesti tak jadi. Itu semua boleh menyebabkan konflik dan perkara yang tak sepatutnya terjadi. Sedangkan niat feedback itu sangat bagus untuk continuous improvement, untuk penambahbaikan yang berterusan. Jadi Tok nak kongsikan cara bagaimana untuk kita bagi feedback. Tak kira lah kita ni bos ke ataupun kita ni rakan sekerja ke, untuk bagi pada seseorang supaya dia menjurus kepada objektif, bukan sebagai serangan emosi sebagainya. Right, ya? Baik, dengar betul-betul. Baik, yang pertama, mulakan dengan fakta. Maksudnya, sesuatu perkara, statement yang kita nak buat itu, kita perlu letakkan dengan fakta supaya kita tahu apakah sebenarnya yang terjadi. Mulakan dengan fakta, jangan main rasa-rasa. Rasa-rasa dia boleh menyebabkan emosi itu naik. Tapi bila kita terus sebut fakta, contohnya kita ada kelewatan melayan pelanggan punya request dan sebagainya. Jadi kita katakan, kita dalam bulan ini 4 kali kita gagal memenuhi ekspektasi pelanggan kita dalam konteks memenuhi skedul penghantaran dokumen dan sebagainya. Jadi kita mulakan dengan fakta, ya. Baik. Yang kedua, kita masuk kesan atas fakta tersebut, apa kesannya. Jadi kita beritahu, kesannya pelanggan rasa kita tak berapa serius dalam menjalankan bisnes dengan mereka. Jadi itu kesan. Jadi mula dengan fakta, kemudian dengan kesan. Yang ketiga, baru kita nyatakan apakah jalan penyelesaian supaya dapat diselesaikan. Dan bincanglah apakah kaedah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Yang keempat, baru kita tanya sahabat kita tadi tu ada sebarang kekangan, apa-apa yang menyebabkan menjadikan halangan untuk solusi yang dicadangkan tadi untuk dijalankan sebaik yang mungkin, kan? Right? Itu kita tanya kekangan sebab kadang-kadang dia tak buat satu perkara tu mungkin sebab ada masalah yang membelenggu. Jadi kita kena maklum apakah kekangan yang dihadapi. Last sekali tuan-tuan, selepas kita dah ada solusi, dah kenal pasti apakah kekangan yang mungkin dihadapi, barulah kita nyatakan persetujuan bersama. Jadi kedua-dua pihak kena ada bersetuju bersama supaya apa? Supaya keputusan itu dirasa dimiliki bersama, bukan kita saja ataupun dia saja. Alright? Jadi itu antara 5 kaedah yang Tok Cara rasa sesuai untuk kita gunakan dalam konteks memberikan feedback kepada orang lain. Sebab ingat, ya, feedback sangat penting dalam continuous improvement di pejabat ataupun dalam organisasi. Alright, jadi harap-harap perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua. Moga-moga ada baiknya. Jangan lupa untuk follow kami di TikTok dan juga share semua perkongsian-perkongsian yang kita kongsikan sebelum ini. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.